Sekarang ni aku tengok ramai yang pergi hiking dan korang tak bawa beg. Lepas tu buat penuh poket korang je. So hari ni aku nak recommend dengan korang satu beg hiking, nampak tak? Tengok pun dah lawa. Dan yang paling penting, kompartmen banyak, macam-macam ada dekat beg ni. Jom aku tunjuk, let's go. So kalau korang tengok ni, nampak? Tak ada barang lagi aku letak kan? Kosong. So aku dah letak barang aku, nampak? Boleh tunjuk korang apa yang aku letak. Dalam ni, migat aku, power bank dan Osmo. So dalam ni korang boleh letak beg air dia 1.5 liter. Nampak? Boleh muat tau. So bahagian sini pula botol air korang boleh letak. Dan sini dalam ni pula handphone. So ini look aku bila aku dah pakai beg ni. Ha. Smart tak smart? Dia bukan warna hitam je ada tau. Macam-macam warna ada. Merah, biru, hijau. Ikut korang lah, korang nak ambil mana kan. Dan yang paling penting harga dia bawah RM50. So mana korang nak dapatkan beg ni, tekan beg kuning sekarang. Baru boleh je hiking, brother.